Siapa itu Greta Thunberg? Mungkin yang mengikuti perjalanan GSF, iaitu Globe Summit Flotilla, dapat mengetahui beliau. Yang dapat. Tapi bagi siapa yang tidak mengikuti bab GSF, mungkin tidak mengenali beliau. Beliau adalah seorang rakyat Sweden berusia 22 tahun dan menjadi idola kepada semua pejuang-pejuang aktivis hendak memasuki Gaza yang menyertai GSF ini. Berusia 22 tahun. Lahir pada 2003 Januari 3000 bulan. Pada usia 15 tahun beliau telah mengadakan mogok sekolah berkenaan dengan iklim cuaca. Pada peringkat pertama itu yang diperjuangkan oleh beliau ketika berumur 15 tahun. Ya. Dan beliau telah meninggalkan alam persekolahan ketika berumur 18 tahun dan menyertai perjuangan aktivis manusia. Dan pernah ditangkap pagi kali pertama dulu dan dikembalikan ke Sweden oleh kerajaan Bintang David. Dan sekarang dia juga ditangkap kembali. Beliau adalah seorang yang dibenci oleh orang-orang politik, tetapi beliau tetap berjuang untuk orang ramai, untuk hak asasi manusia. Itulah Greta Thunberg. Pernah memenangi hadiah Nobel. Ya. Siapa yang sangka budak umur 22 tahun. Dan kita berharap satu hari nanti Malaysia dapat melahirkan insan seperti beliau. Jenis pemikiran seperti beliau. Kerana pemikiran beliau lah sekarang ini, hari ini berlaku seluruh dunia. Tunjuk perasaan mengadakan solidariti menyokong Palestin. Dan ada Perdana Menteri terpaksa meletakkan jawatan kerana desakan rakyatnya sendiri kerana menyokong Bintang David. Begitu hebatnya pengaruh seorang anak gadis yang berusia 22 tahun. Yang tidak mengenal erti politik, tidak mengenal erti keganasan. Cuma yang diperjuangkan adalah hak asasi manusia. Dan tanya juga kepada peserta-peserta GSF yang berasal daripada Malaysia, dan mereka telah pun dibebaskan dan dihantar ke Turki untuk meneruskan perjalanan balik ke Malaysia. Walau apapun, kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia dan Turki kerana berusaha menyelamatkan mereka. Assalamualaikum.